Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi di dalam channel Daklan Family. So hari ni ada video. Bulan Ramadan ni lebih pada masak je lah. Masak. So hari ni memang ada masak benda yang satu masakan yang kata favourite saya jugalah dengan anak-anak semua. Nak tahu apa benda? Jom kita kena pergi pasar dulu untuk cari barang-barang dia. So apa-apa pun kita tunggulah selepas ni apa kesudahan cerita ni. Macam biasa, like, comment, share, subscribe bagi yang baru masuk channel Daklan Family. Okay, kita jumpa the next video sekejap lagi. Nantikan apa benda masakan yang akan diterjemahkan hari ini. Okay, stay tune. Dan beli daging. Tak mau yang pisah. Beli daging batam bina nak buat ni. Sekarang ni kat kawasan pasar harian Selayang, tapi dah luar ni bahagian sekitaran ni dah luar. Ni kedai daging. Tak banyak orang jual daging ni, orang jual ayam banyak. So kita tunggu nak beli daging batam pina. Sekilo 50. Sekarang men dia beli sayur pula. Saya beli daging, beli sayur. Pasal untuk sayur. Sayur apa tak tahu saya beli. Hari ni dia nak masak apa. Kita tengok, kita layan dia. Kita makan je bedal. Tanya anak-anak, dia orang pun sama juga bedal. Kita tengok mem beli apa dan dia nak masak apa. Tadi kita beli daging batam pinang Oh, naik dia beli sayur dah. Petai. Petai banyak mesti petai ke. Kita tunggu kat atas motor je. Tengah motor. Dan beli barang, kita tunggu atas motor. Kita lepak. Kalau kita yang beli memang kita tak tahu lah apa benda kendak dia kan. Tunggu sekejap. Lalu sorry. A few moments later. Okay, datang. Dia bawa barang. Sayur. Sayur apa? Sayur apa ni? Ketumbar, brokoli, mangkobis, rawon.
Tak tahu dia nak buat apa, kita tengok je lah apa yang dia masak. Ada lagi ni ada barang ni. Oh, tengok salad tu cantik. Itu kat mana? Saya tengok kat sebelah dia tu. Jom. Jalan kaki tu. Dia kata ada barang yang tak cantik tu, dia pergi kat kedai sebelah tengok. Dia bab pemilihan ni, dia tahulah. Kalau kita kan tengok elok belasah je. Macam dia tengok kadang bila kita kata elok, dia kata tak elok. Tapi ada 3. 3 days later. Okay, Alhamdulillah. Kita dah balik. Bawa balik daripada pasar. Beli pasar. Barang-barang pun dah beli. Kita tengok apa yang kita beli pada hari ni. Dan nak masak apa sebenarnya kita tengok. Sekejap. Okey, ni barang-barang dia. Ini hasil-hasil dia. Ni apa ni? Gula Melaka ni? Ada dah salad, ada daun limau, ada apa ni? Daun ketumbar, ada ketumbar. Ada kobis bunga. Ini bawang Holland. Bawang Holland. Daun 5 purut. Daun 5 purut dah tadi. Ni 5 purut pada. Main dia, ini ada ni. Ini mau nipis. Oh, silap. Ini gula Melaka sekatul. Nak buat tom yum. Okey, kita nak buat tom yum hari. Tom yum ni dia punya perencah. Macam biasa beli sendiri, tak ada sponsor oleh Adabi. Ni sebenarnya kita sebelum ni pakai yang tin yang warna putih tu, yang siapa selalu pergi, siapa selalu beli tu tahu lah. Yang test yang daripada Thailand tu kan. Tapi dah habis. So kita beli ni je. Mana yang ada? Ada sikit lagi. Ada lagi ada lagi sikit dia kata. Ni dia. Boleh lah campur sikit nanti. Takut dia macam tak cukup. Tak rasa sangat ni. Dan ini dia punya main. Main dia batang pinang Ini bukan daging yang biasa punya. Ni bukan nak buat tom yum daging tempatan batang pinang. Mahal sikit Tadi dah tengok kan dia punya video. Dia punya harga sekilo kali ni 50. 50. Jadi kita ambil sekilo je lah. RM50 batang pinang. Jadi kita sama-sama kita tengok cara-cara untuk masak tom yum apa tu yang campur ke? Tom yum ayam dengan daging batang pinang ni kita nak buat harimau menangis. Dia nak buat harimau menangis ni hari. Tengok cara-cara dia. So korang tunggu dah, stay tune. Tengok cara-caranya. Kalau rasa bermanfaat boleh try lah. Kan? Yang dah biasa buat tu tak apalah, abaikan je lah nak tengok-tengok lah. Ni sekarang kita nak buat daging batang pinang ni. Kita nak buat dari daging harimau menangis lah. Kalau beli kan mahal. Okey, kita buat sendiri je. Sekejap lagi nantikan videonya seterusnya. Okey, ni kita potong daging ni. Dia potong dia Nipis sikit. Jangan terlampau nipis, jangan terlampau tebal. Ni kita buat ngam-ngam lah orang kata. Potong ni kalau daging batang pinang ni lembut je. Ni dah siap sekilo. Banyak juga ni sekilo. Ni kalau kita beli daging kita beli yang dah siap buat daging harimau menangis ni mahal. Tu yang nak puas hati dia buat sendiri. Buat sendiri banyak dapat nampak. Agak boleh berniaga lah. Banyak orang puji apa? Betul tak? Anak kawan dia seorang tu. Siapa? Atai. Atai dia puji ambil resepi tapi nanti dah tengok video ni nanti dia gelak. Dah bagi resepi dah setahun dah tapi tak buat juga. Ni siap ada video, okey. Kau boleh belajar lah siapa yang tengok video ni. Nak potong daging ni tengok dia punya alur dia. Kalau alur macam ni jangan potong macam ni. Kalau potong macam ni nanti liat. Kena potong lawan dia. Dia ni buat tengok dia punya alur tu. Alur daging tu. Macam ni.
Dia jangan pemanjang ni. Kalau memanjang macam ni nanti dia liat nanti nak makan. Macam ni panjang macam ni tak boleh potong. Dia kena potong macam ni lawan dia. Tu petua dia. Jangan potong sembarangan lah, potong cincai je potong. Macam ni tapi dah kecil tak apa. Macam ni dia panjang macam ni. Kita kena potong lawan dia macam ni. Tapi dia kena nipis tak apalah. Okay, ni proses memotong dulu Jadi kita akan pergi proses seterusnya. Merap. Nak perapan dia ni. Kita nak tengok apa dia perap dia berapa lama. Sekejap lagi kita tengok video. Bahan-bahan nak perap dia. Tengok bahan-bahan dulu nanti. Sekejap lagi Kang. Okey, ni daging mata pinang kita yang dah dibasuh, dicuci bersih-bersih. Kemudian okey, ini kita tunjukkan bahan-bahan untuk membuat dia punya perapan untuk daging harimau menangis ni. Kita ada, okey tengok ini kita ada bawang putih, halia. Ni akar apa ni? Akar ketumbar. Okey, akar ketumbar kita ambil sikit. Lepas tu ni apa? Lada hitam. Lada hitam. Akar ketumbar ni untuk apa sebenarnya? Bagi wangi sikit. Nak bagi wangi katanya. Okey. Gula. Okey, ni gula Melaka. Dan minyak. Minyak ni pakai sikit lah. Kita nak buat ni pakai sikit. Ni pun sama. Kicap. Pakai hitam juga sikit. Nak bagi gelap-gelap sikit. Kicap jalin. Tak ada kicap jalin. Batal kat ekspedisi ni. Batal kat ekspedisi. Okey, ini dia punya ni apa? Ini sos siram yang kena pakai. Untuk bagi perapan kita lebih Tu padu. garam dan sebut rasa sikit gula. Garam, bubuk perasa, gula. Dan kita tengok macam mana buat perapan tu Okey. Okey, jadi cara dia kita tak pakai blender, kita tumbuk. Kenapa tak pakai blender? Kalau blender halus sangat nanti tak rasa dia punya perapan tu. Saya suka ada dia punya bahan-bahan yang ada kasar-kasar sikit lah. Dia tak hancur habis lah. Tu je punca dia. Kalau korang nak blender pun boleh. Tapi kita nak bagi rasa dia punya tu. Biarlah kasar-kasar sikit. Kalau blender lagi Kang, terlebih blender Kang, dia jadi halus sangat. Tumbuk style orang lama. Batu pun patah. Patah? Ganas betul ketuk ni. Ini dia ketuk apa tak tahu Kang. Jatuh. Ini bahan-bahan ni semua Tumbuk. tumbuk semuanya. Tengok kita tengok dia punya ni macam mana. Apa ni? Yang gula Melaka ni sekali. Sekali. Sekali ni. Sebab kita nak perap dia bagi rasa manis-manis sikit gula tu. Okey. So bahan-bahan yang tadi tu kita tumbuk tumbuk. Yang ni pun sama, gula Melaka ni pun sekali Tak tumbuk. semualah gula tu kita pakai agak-agak lah. Ikut kita rasa masing-masing lah. Macam kesesuaian lah orang kata. Okay, setelah dah tumbuk tadi kan, semua bahan-bahan dan tumbuk dia, ni hasil dia. So kita nak yang jenis macam ni lah, dia tekstur macam ni. Terpulang lah. Ini kalau macam resipi Chef Wati ni, dia rasa nak bagi ada rasa bila kunyah kita lagi kan, daging tu. Dia rasa sikit dia punya bahan-bahan dia ni. Kalau blender halus sangat, Nanti bila kita bakar dia jadi macam hangit. katanya nanti kalau terlampau halus nanti bakar tu hangit. So sekarang proses ni dah siap. Kita nak perapkan daging kita ni. Kena gaul lah. Tengok kita gaul dengan bahan-bahan yang kita dah tumbuk tadi Ni bahan ni, gaul ni. Gaul pakai tangan bukan pakai mulut Gaul. Okey, untuk pengetahuan juga, yang ni semua, yang perapan ni semua bukan kata tak semestinya macam ni mana yang ada skill ke apa yang macam ni, melalui Chef Wati ni dia kata ini dia punya apa? Dia punya olahan.
Tapi basic dia semua sama, tapi ada yang dia tambah bagi sedap lagi. So nak perap, masukkan sos tiram. Jangan banyak-banyak sangat lah kan. Tiram ni kalau banyak dia masin? Tak. Masin. Dia masin. Dalam 3 sudu macam tu. 3 sudu okey lah. Tengok pada ni lah, kalau daging tu banyak 10 kilo. Jadi cara 10 kilo lah. Tapi ni sekilo je. Orang buat 10 kilo ada lah. Kalau meniaga semua meniaga. Kalau buat sendiri 10 kilo banyak oh. Okay, cukup rasa. Maggi cukup rasa. 3 sudu kecil ni. 3 sudu kecil dah. Ini bahan-bahan ni untuk sekilo lah kita buat. Untuk sekilo daging. Daging biasa pun boleh buat. Bukan kata mesti batang pinang lah. Tak ada, tak sebenarnya. Tapi cuma kita pilih batang pinang ni sebab lembut. Dia premium lah sikit. Kalau daging biasa pun boleh. Wagyu pun boleh. Wagyu lagi premium. Batang pinang pun dah cukup dah ni. Cantik lah. Tapi wagyu biasanya terlampau lembut lah. Takut dia dia tak sesuai. Dia pecah, dia tak sesuai. Nak kali hitam sikit bubur kicap sikit je. Nak kasih colour gelap. Banyak. Jangan banyak sangat, nanti kan dia rasa kicap pula. Daging kicap pula. Ini perapan kita gaul bagi sebati semua bahan-bahan ni. Okey, bubur minyak sikit. Minyak untuk nanti kita nak bakar, kita tak payah minyak dah. Nak bakar tak payah minyak dah. Sebab dah ada minyak dah. So, kalau bakar pun minyak, namanya berminyak-minyak. Minyak mulut. Minyak lah, makan pun minyak mulut dia. Okay, kita perak dalam peti ais dalam 1 malam. Lagi bagus lah, bagi perapan dia resap. Tapi ni kita buat pagi, petang dia lagi kita bakar dia. Dalam peti ais lebih kurang dalam 6 ke 8 jam lagi lah. Sekarang pukul 10, pukul 6 nanti kita bakar, dia panggang dia. Tapi kalau daging ni rasa tak lama kot sebab dah potong nipis. Biar dia rosak lah rasa-rasa dia dalam ni. Perapan dia tu nak bagi rasa. Sebaik-baiknya kalau ni 1 hari lah. Malam buat kan? Malam, pagi. Malam, pagi atau tengah hari tu dah boleh bakar. Tapi ni bulan puasa. Puasa kita buat pagi tu, kita pergi pasar ni pagi, kemudian lebih kurang ni kalau petang pukul 5 pukul 6 tu 10, 11, 12, 2, 3 lebih kurang dalam 6 ke 7 jam lah. Untuk bakar Okey, ini dia punya cara lah. Okey, yang ni kita tunjuk untuk bahan-bahan untuk buat dia punya sos Sos untuk daging harimau menangis ni. Okey, kita gunakan sedikit dah ketumbar. Tak payah banyak-banyak. Ini saya dah beli banyak tadi ni. Sikit daun ketumbar, limau nipis. Ini cili api kita ambil yang merah je. Warna hijau tak? Boleh juga. Tapi warna merah. Yang ni warna merah. Yang ni gula Melaka sikit. Lagi cukup rasa. Okey, yang ni sos cili tapi kita guna sos cili Thai. Ni bubur sikit nak bagi ala-ala Thai punya rasa tu. Macam kalau sos cili saja macam tak sedap kan? Nak pakai ni saja boleh tapi ni tak pun best. boleh. Baik kita campur kan. Buat sendiri. Sos cili Thai okey sos cili Thai. Kicap sotong Thailand juga. Ya, tak payah pakai banyak pakai sikit lah. Kemudian sos tiram. Sos tiram masih lagi Nona. Cili sikit. Okey, yang last sekali sos cili. Kalau kita akan gabungkan sos cili ni dengan sos cili Thai. Bau padu. Masuk cili ni lagi pedaskan sikit. Campur lagi. Tengok kepedasan yang korang nak. So bahan-bahan ni kita tengok macam mana. Dia tumbuk. Kena tumbuk. Mana kena tumbuk? Ni. Lepas tu baru Okey, tumbuk bahan ni lah semua. batang-batang dia ni tumbuk. Kena tumbuk lah. Biar baru campur dengan semua ni lah. Okey. Ni kita nak tumbuk bahan-bahan ni. Okey, kita tumbuk cili, gula Melaka dengan bawang putih ni. Kita tumbuk ni dulu. Tak payah hancur sangat, dia kasar-kasar je. Tak payah hancur sangat. Okey, dapat Okey, setelah kita tumbuk tadi,
Ya, bahan-bahannya tu kan. Kalau jadi macam ni. Jadi macam ni pula. So, limau ni parah. Limau ni parah. Masak dulu. Gula sikit. Tadi dah ada gula yang tu. Sebab nak ni benda ni cili dia pedas. Okey, so siram. Okey, bahan-bahan tadi lah, bahan-bahan yang tak masuk kan tadi. Yang tak perlu ditumbuk tu kan, korang masuk kan dalam ni. Dalam 2 sudu pun. Semua benda ni memang garam je. Kalau rasa tak berapa ni boleh adjust lagi kan. Ikutlah kalau nak pedas sangat ke apa ke. Yang ni pun belum tentu lagi. Kalau tak ni tak tambah lah sikit. Yang agak-agak je lah, agak-agak. Tapi kalau biasa buat dah, tak tahu dah macam mana dia punya ni. Dia punya agak tu macam mana kita tahu dah. Cap sotong. Dan sos Thai, sos cili Thai. Garam sikit. Bubur sikit, garam sikit. Garam biasa pun boleh. Okey, last kali ni. Perah limau. Kalau nak pakai apa ni yang air limau tu pun boleh. Nak guna air limau yang ni pun boleh. Okey, limau ni pun boleh. Ni pun boleh. Tapi sebab ada limau ni, Sebab dah pergi pasar tadi. Ada limau tu, baik pakai limau je. Lagi sedap. Mana ada pilihan lah. Yang nak pakai limau nipis ni ataupun air limau yang Thailand tu. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Perah, kemudian kita akan kacau dia. suka kan baru kita rasa. Kalau bulan puasa macam ni lah Tapi kalau rumah tu ada yang tak puasa, ada yang tak boleh puasa, especially perempuan, yang bukan lelaki. Lelaki semua kena puasa. Yang perempuan yang tak boleh puasa, okey dia boleh rasa. Okay, kita masuk lah daun ni. Okay. Masuk daun tumbar ni. Kita potong-potong sikit. Oh, dia punya bau nampak. Nak ambil bau dia. Bau dia. Daun tumbar. Kita buat. Tu ni akan masuk petai juga lah. Kalau kita buat petang, kita boleh turun hidang je. Tapi ni kan kita buat awal. Masuk dulu lah. Petai macam biasa lah. Boleh je. Nanti kita nak makan sejam awal kita keluarkan lah bagi hilang sejuk dia tu. Okey. Nanti perasakan lah dengan gula, garam kalau rasa kurang. Okay. Itu je. Senang je. Okay, ni je. Ni saya cara buat kuah. Okey, dapat Saya buat sambal dia. Sambal untuk cicah daging harimau manis. Inilah kejadiannya. Wah, nanti kita akan tunjukkan macam mana hasil-hasilnya semua. Hasilnya bahan tu dah siap, cuma kita nak buat pembakaran nanti untuk video lepas ni Okey. Later. Okey, kita teruskan selanjutnya. Okey, yang ni bahan-bahan untuk buat tom yum ayam. Bahan-bahan dia cube roti tom yum. No, tak di sponsor buat sendiri. Atau beli sendiri buat sendiri pula. Macam ni dalam dia. Perencah tom yum. Adabi. Tidak di sponsor juga. Okey, yang ni yang paste tom yum daripada Thailand ni tinggal sikit, so kita support untuk gunakan yang ni daripada Adabi ni. Dan ni dia bahan-bahan dia. Bunga kobis. Bunga kobis ada, tomato ada dengan carrot. Yang ni cili merah, cili hijau, bawang merah, bawang holland, daun limau purut daun limau purut, serai ni bawang putih bawang putih, limau nipis, ni cendawan enoki Okey, semua ni barang-barang ni untuk buat tom yum ayam. Didihkan Air dulu. tak payah tumis. Tak perlu tumis apa. Kita didihkan dulu. Ini untuk yang tak tahu buat
yang tahu buat tu senyum je lah kan. Tapi video ni saya anggap orang yang tengok ni orang yang baru first time nak masak, baru first time nak buat tom yum ke apa. Okey, boleh lah ikut step-step ni. InsyaAllah jadi lah kan. Okey, kita tunggu air dah mendidih sikit kan. Okey, kita masukkan paste tom yum. Dan dalam ni dah ada dah tadi, kita masukkan yang balance yang daripada tin paste yang Thailand tu kan. Okey, yang ni kita pakai Adabi ni. Dalam ni dah ada ni kaki ayam. Kaki ayam. Masuklah apa-apa yang ada. Okay, kita masuk Okay, lepas tu masukkan cube pati tom yum. tom yum no. Satu. Ambil seketul. Masuk Kita tengok step by step. Halia dengan bawang putih. Halia, bawang putih. Ni belum lagi nanti. Ni kemudian. Okey, halia dan bawang putih dah. Bagi dia mendidih betul-betul. Kita bawa masak ayam. Okey, kita kacau dulu. Okey, masuk ke ayam. Seterusnya kita masuk ke ayam. Ayam yang dipotong kecil-kecil Sikit. Okay, tunggu masak dulu, nanti baru bubur perasa dengan sayur-sayur. Okey, kita tunggu proses seterusnya. Okey, ni perasa ni semua adjust lah benda-benda. Ini garam bukit dengan Maggi cukup rasa. Okey, dengan kicap sotong. Itu saja cara untuk buat tom yum. Lepas tu dah mendidih semua, dah masak, bolehlah matikan api dia. Okey, ni cara buat tom yum ayam dan tom yum yang sewaktu dengannya. Okey, ini sekarang kita tengok ni setelah dalam lebih kurang 6 ke 7 jam kita perap tadi kan. Okey, ni dia dah nampak lah dia punya ni hasil perapan ni yang daging batang pinang ni. Inilah dia dinamakan daging harimau menangis. So daging ni kita kena bakar dia. Okey, sekarang proses untuk kita panggang daging kita Okey, ini ada pemanggang ajaib kita. Berapa tahun dah ni? Lama kan? 6 tahun. 6 tahun. Daripada daya tak ada lagi. Lebih kurang 6 tahun lah. Selalu juga pakai ni, masak sate pun ada. Panggang sate kan. Okey, yang ni kita masak daging. Betul-betul lah daging ni. Tunggu api minyak tak perlu Ya dah, ada minyak tak perlu minyak panggang ni kan, macam biasa lah, macam korang nak makan kat Seoul Garden tu kan. Okey, kita tengok kita punya daging. Nice. Dia dah masak dah. Dia masak. Jangan terlampau masak ni jangan, nanti dia jadi macam keras lah kan. Macam masak sate, dia tak perlu terlampau masak sangat. Baru masak pun okey dah, dia half cook lah okey. Okey, macam ni lah kejadian ni okey, alhamdulillah setelah berperang dekat dapur, akhirnya selesailah kita punya cara membuat tom yum ayam dan juga daging harimau menangis. So apa yang ditunjukkan tadi tu lah dia punya cara-cara lah. Semoga bagi manfaat lah pada semua yang nak mencuba, yang baru belajar, yang baru join saya punya channel ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah yang support, yang like, yang komen pun ada juga, yang DM pun ada kan. So terima kasih banyak-banyak sebab support channel ni. So sebenarnya channel ni bukan channel masak-masak jangan salah faham sebabkan bulan Ramadan ni, so
memang hobi dia masak. So kita rakam lah apa yang dia masak kan. Kurang-kurangnya adalah pembelajaran yang kita boleh ikut, yang kita boleh ikuti, yang bermanfaat semua. Okey, semoga perkongsian ilmu ataupun sebarang bentuk nasihat yang baik kita ikut, yang tak baik kita abaikan lah. Okey, sekian saya daripada saya, dan saya akan tunjukkan dia punya hasil daripada menu kita hari ni. Okey, kita tengok okey, ni lah dia. Ni menu kita. Daging harimau menangis, tom yam ayam. Tak lu. So ni dia punya sos ataupun dia punya kuah untuk cicah dengan daging harimau menangis. Kurma. Okey, ni air dia. Kita buat jus temikai. Sebab bulan Ramadan ni banyak banyak jus temikai. Okey, saya tamatkan video di sini Okey, terima kasih sebab nonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe Daklan Family. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harimau menangis.